Oh, tak ada dah. Okey ni dah naik dah. Okey, dah okey Okey. Bila saya jelaskan benda ni kat tuan-tuan baru faham bahawa pintu Rafah ini dalam tajuk yang telah pun ditawarkan. Macam Israel dia tanda tangan, dia bagilah tahu pada dunia. Tuan-tuan tiap hari dengar pintu Rafah dibuka, pintu Rafah dibuka, pintu Rafah dibuka. Jadi tak nak orang nak baca sampai habis. Maka saya nak ingatkan bagi mereka yang berminat dengan politik Palestin, jangan baca tajuk. Politik Palestin tak boleh difahami dengan satu hari. Tak boleh duduk depan kamera buat video. Kenapa semua nak pergi buat wayang je? Masuklah makanan dah boleh hantar dalam pintu Rafah. Buat lagi konten. Dewa ni pergi semua. Tuan-tuan kena faham, pintu Rafah ini adalah pintu yang memang dibuka tapi makanan dibawa sedikit. Dan saya nak detailkan lagi. Kalau tuan-tuan adalah orang yang arif, dia tak masuk melalui pintu Rafah. Makanan masuk melalui pintu Karem Abu Shalom. Pintu Rafah ni adalah sempadan immigration yang mengeluarkan orang Palestin yang cedera untuk dirawat di Mesir. Makanan ni masuk daripada disebut Rafah aja, Rafah crossing border. Kemudian dia masuk melalui pintu yang dikawal oleh Israel. Nama pintu adalah Karem Abu Shalom. Dan satu lagi pintu Netzarem yang dikawal Israel. Berarti walau banyak mana terak datang daripada Mesir pun, terak tu tak boleh masuk kalau Israel tak benarkan. Sebab ramai orang ingat pintu Rafah ni buka masuk. Tak, dia bukannya pintu kelab malam. Dia pintu di sebelah ini dikawal oleh Mesir. Pintu sebelah sana dikawal oleh Mesir. Dikawal oleh Israel, menjadikan setiap kali nak masuk, Mesir juga kena melihat berapa banyak terak yang dibenarkan masuk oleh Israel. Kalau tidak, terak tersebut tersadai. Jadi kena faham pintu Rafah, bunyi dia macam bunyi Arab. Tapi bila nak rintas, dia kena masuk pintu Israel. Nama dia Karem Abu Shalom. Pintu Rafah, bunyi dia macam pintu orang Islam jaga. Tapi lepas pintu Rafah, satu lagi pintu untuk bawa makanan, nama dia Netzarem. Nama pun sah dan nama Israel. Maka tempat menjadi masalah adalah kerana Israel sentiasa mengganggu untuk mengurangkan jumlah lori. Baik, bila perang Iran berlaku, Israel dapat satu kesempatan. Di mana perang Iran berlaku, orang sibuk dekat Iran, Israel mula ni perpanjangan. Berarti Gaza ni akan mati raib sebab Israel dah seronok kerana dunia beralih kepada Iran. Maka itulah bermesyuarat cepat-cepat kita lancarkan pada musim sejuk spring ni. Datanglah kita lancarkan lebih awal daripada musim sejuk kerana kita tak mahu keadaan Gaza menjadi bertambah buruk. Itu saya ingatkan tuan-tuan untuk faham. Memang di Malaysia kita sangat prejudis. Benda-benda yang bersifat human right, benda-benda yang bersifat tentang uprising ni, kita tak biasa dengan budaya tersebut. Cuma ini memang dibuat oleh rakan Eropah. Kita ikut pattern dia. Sebab ada kebaikan dalam pattern tu, iaitu membantu Gaza. Jadi kita ikut dan rakan Eropah atur semua conference. Kita pula kalau kita nak buat di Malaysia, kita tak ada pengaruh tuan-tuan. Indonesia boleh datang, Brunei boleh datang, Thailand boleh datang. Tapi apa kedudukan ASEAN untuk menekan Israel? Kita tak ada apa kedudukan pun. Tapi Eropah dia ada tekanan. Kerana Eropah ini berdagang banyak dengan Israel. Sebagai contohnya, kalaulah konferens itu nanti berjaya menekan Itali dan juga Jerman untuk tidak membekalkan senjata dan tidak membekalkan peralatan ekonomi kepada Israel, maka Israel akan ada kesan. Jadi Eropah ni zon. Sebab tu rakyat Eropah ni bangkit. Sebab dia tahu yang menyara Israel adalah Eropah. Sebab tu di Amerika rakyat ada demonstrasi. Sebab yang menyara Israel adalah orang Amerika. Maka di Eropah ni konsistensi rakyat dia berjuang kerana mereka tahu rejim Zionis ini ditaja dengan nyawa dan nadi ekonomi yang datang daripada Eropah. Maka tu di Eropah semangat dia berbezalah dengan kita. Sebab kita ni nak suruh boykot pun kita tak nak. Kita ni berdebat pasal Palestin, berhujah pasal Palestin dah panjang. Tapi bertindak atas Palestin belum. Sebab tu bila kita kata keluar demo untuk Palestin, menyerah memorandum, 500 orang pergi. Hari memperingati Al-Quds. Al-Quds ni hari memperingati Masjid Baitul Maqdis. Kerana di sana ada Masjid Al-Aqsa. Minggu ketiga setiap tahun bulan Ramadan, iaitu minggu ketiga bulan Ramadan di setiap hari Al-Quds, 500 orang keluar belarak. Menjadikan oleh kerana kita tak biasa mendekatkan diri kita dengan Gaza dan kita tak biasa memahami bahawa Gaza adalah Baitul Maqdis adalah Al-Quds adalah Masjid Al-Aqsa. Maka akhirnya kita jarang faham. Sebab tu saya selalu kata kat tuan-tuan kan, apa yang dinormalisasikan oleh tuan-tuan. Tuan-tuan nak pergi Mekah kan, balik tuan-tuan pergi Madinah. Lepas tu trip selalu bagi tahu. Kalau kau ambil trip yang Pak Osman pergi dulu, pergi mana? Pergi Istanbul. Tuan-tuan pergi Mekah kan, balik tuan-tuan pergi Madinah. Lepas tu trip lagi satu, tuan-tuan pergi mana? Oh, dia kata pergi Bosnia. Kita boleh tengok kedudukan orang Islam dulu.
Tuan-tuan pergi Mekah kan, tuan-tuan pergi Madinah. Balik pergi mana? Tuan-tuan pergi Kosovo. Berarti ramai orang tidak pernah lagi percaya. Nah, pergi Bosnia, balik Mekah, balik Madinah, pergi Tashkent. Balik Mekah, balik Madinah, pergi Uzbek. Kita tak pernah pun tahu bahawa tempat yang kita pergi itu tidak dianjurkan oleh agama. Yang dianjur agama adalah pergi Mekah, pergi Madinah, pergi Masjid Al-Aqsa. Sebab ini bandar ketiga paling suci di kalangan, kota ketiga paling suci di kalangan orang Islam. Kerana kita dah normalize lah. Kerana tu bila kita bangkitkan tentang Gaza, tentang Palestin, tuan-tuan, orang tak nampak tentang Masjid Al-Aqsa. Salah satu kerumitan besar kami ni, kerana GSF yang ada global ni, dia nampak Gaza, kita datang lah juga. Sebab ini untuk Gaza, rakyat Gaza. Tapi waktu yang sama saya nak susun dekat tuan-tuan, Gaza ini sebahagian daripada Palestin. Palestin ni termasuk tebing barat. Dalam tebing barat ada Baitul Maqdis. Dalam Baitul Maqdis lah ada Masjid Al-Aqsa. Berarti bercakap tentang Gaza adalah bercakap tentang Palestin, bercakap tentang Palestin, bercakap tentang Baitul Maqdis, bercakap tentang Baitul Maqdis, bercakap tentang Masjid Al-Aqsa. Jadi bila saya nak ingatkan pada tuan-tuan, perjuangan ni taklah hanya tentang nak jawab soalan makanan ada tak dalam sampan, makanan ada tak dalam bot. Makanan dalam jiwa tuan-tuan pun kalau kita tak didik untuk bagi tahu tuan-tuan tentang Masjid Al-Aqsa, tuan-tuan pun tak tahu. Kalau saya live pada hari biasa, saya tak belayar dan tak bawa semangat sumut, tuan-tuan pun tak akan tahu bahawa selama tuan-tuan hidup, perdebatan kita bila nak pergi Mekah, Madinah adalah package. Tambah 1,000 dapat pergi Istanbul, tambah 2,000 dapat pergi Tashkent, tambah 2,500 dapat pergi Bosnia, tambah 3,000 dapat pergi Kosovo. Hingga dalam jiwa orang Islam, tuan-tuan, dia dah lupa dah tentang Mekah, Madinah. Ditanya orang pada Rasulullah, apakah tempat yang terbaik untuk pergi selepas Mekah? Kapal-kapal ni ada nama penyamaran. Dia didaftarkan di nama lain, tapi nama dia waktu belayar Altira. Okey, See you soon. kadang-kadang adalah kapal-kapal yang dia orang nak apa beriadah. Dia orang datang berziarah kapal ni, dia ajak jerit-jerit lah lagu Free Palestin. What the social mate? Yeah. Okey, so saya dah jelaskan pada tuan-tuan supaya satu tuan-tuan faham. Sama ada orang kata kita terpaling ke, orang kata kita ni wayang ke apa ke. Saya nak ingatkan tuan-tuan, saya bukan nak berlindung dalam atas nama Masjid Al-Aqsa. Tapi saya ingat orang kata apa pun jangan peduli tuan-tuan. Sebab selama ini ketika tuan-tuan membeli tiket nak pergi umrah, selama ini ketika ayah tuan-tuan, mak tuan-tuan nak pergi umrah, selama ini ketika saudara mara kita nak beli pergi umrah, kita tak pernah bercakap bila kita nak pijak Masjid Al-Aqsa. Kita terpaksa bertekak dan kita terpaksa bercakap. Kalau pergi Istanbul boleh naik belon di Konakolu, saya tak tahu lah apa Kapadokia. Kalau pergi Istanbul dapat lawat Hagia Sophia, kita akan bertekak pula. Baik pergi Bosnia mak. Di Bosnia ada banyak tapak tentang jenis. Kenapa semua orang mempunyai prejudis dengan menganggap Palestin isu orang Arab? Kerana tak ramai orang faham bahawa Palestin adalah isu Masjid Al-Aqsa. Sebab tak ramai melobi tentang Palestin dan Masjid Al-Aqsa. Kenapa? Kerana yang memperjuangkan Palestin ni banyak bukan daripada karakter Islam. Tokoh-tokoh yang banyak memperjuangkan tentang Palestin yang berpengaruh di peringkat dunia tak banyak daripada karakter Islam. Mereka datang daripada human right. Bila human right, dia tak nak bawa kisah-kisah Al-Quran, dia bawa kisah hak asasi. Jadi saya harap selepas ni dengan dua pengalaman yang ada, dan Cinta Gaza Malaysia dan Mapim pun dah mahir dengan tengok dua pengalaman penganjuran ni, kita kena buat Gaza ni, kita kena buat trip Malaysia sendiri yang memperjuangkan visi Gaza ni adalah tentang Masjid Al-Aqsa. Supaya orang kita ni kembali ingat setiap kali kita cerita tentang Gaza, lapar memang mati, ajal Allah dah tentukan. Okey, berjuang memang mati, syahid Allah tentukan. Tapi bebaskan Masjid Al-Aqsa, itu yang menjadi tanggungjawab kita semua. Okey, saya review dekat tuan-tuan sampai itu aja untuk sesi malam ni. Kalau ada soal jawab, saya jawab lah. Lagi satu saya just ingatkan lah, Troopers ni masuk kan, dia buat wayang, dia nak saya melenting. Bila saya melenting, dia orang akan, sekarang ni ada usaha yang sangat agresif dilaksanakan oleh gerakan anti sumut. Saya tak pasti dia orang marah sumut kenapa. Mereka nak jatuhkan reputasi sumut, dia seranglah sumut.
Jadi bila sekarang saya kena kawal. Sebab apa? Dia orang nanti tunggu je. Saya melentingnya, dia orang potong je, dia orang potong, dia orang letak. Dia orang letak di dalam media dengan mengatakan inilah perangai orang sumut. Dengan akhirnya mereka dapat menjatuhkan sumut ni kepada titik yang terendah. Sama ada memburukkan sumut dengan kempen mereka dan kemudian menyerang. Macam sekarang ni kalau saya tak ada daya tahan kan, saya jawab. Dia orang rekod tu lah. Dia orang beritahu je pejuang sumut mengamuk. Jadi ramai-ramai orang bantai. Maka untuk menimbulkan kesan kebencian ke atas sumut, satu usaha sistematis sedang dibuat. Tapi saya faham kenapa mereka marah. Cuma saya nak ingatkan secara sejarahnya, tak ada pemimpin Malaysia yang tak menyokong Palestin. Tak ada. Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim menyokong Palestin, bukan dia menunggang pun. Kerana zaman Datuk Seri Najib, saya masih menjadi ketua bilik berita. Dia pun sokong juga, Datuk Seri Najib juga menyokong. Dengan apa yang disebut sebagai Mambi Maivara. Mambi Maivara ditaja ketika Datuk Najib menjadi Perdana Menteri. Dia baik juga dengan Erdogan. Pergi cari balik teks ucapan Tengku Abdul Rahman yang pertama, 1955, dalam Convention Afro-Asia yang diadakan di Indonesia. Di mana bila ada convention tu, apa ucapan Tengku Abdul Rahman ketika dia telah dipilih sebagai Perdana Menteri, tapi British belum merdekakan kita sebab kita punya pilihan raya tahun 55, iaitu mengundi Palestin. Baca balik teks ucapan Tengku Abdul Rahman 1967, 2 tahun sebelum dia meletakkan jawatan. Teks ucapan ketika OIC ditubuhkan, Tengku Abdul Rahman menyebut OIC mestilah bersedia untuk melindungi kedudukan rakyat Palestin. Semua sampai. Jadi tak ada, kalau di Malaysia ni, kalau Perdana Menteri sokong Gaza, bukan hal yang aneh. Kalau anehnya Perdana Menteri tak menyokong Gaza. Kita dapat satu Perdana Menteri Islam, mewakili satu negara 63% Islam. Kemudian dia tidak bersifat menyokong Gaza. Barulah aneh. Tapi sekarang jadi masalah sebab kerana Perdana Menteri menyokong sumut dan sumut ni menjadi Gaza, maka Gaza ni dianggap sebagai projek Perdana Menteri, maka orang yang menentang Perdana Menteri kena menentang Gaza dan sumut sekali. Sebab takut sangat Perdana Menteri ni menjadi popular kerana sumut ni. Come on lah yang jaga war room. Takkanlah kau jaga war room pun kau tak tahu. Dengan menyerang sumut ni tak menambah undi. Kalau kau nak cari kerajaan ni, kelemahan kerajaan ni banyak. Dia lemah dari segi ekonomi, kerajaan ni lemah dari segi integriti. Kau boleh serang, kau buka war room ni, jadi war room ni, bukalah idea yang rakyat boleh beli. Yang kau pergi ambil idea sumut, berapa kerat orang nak mengundi atas idea sumut. Kalau kau run war room di atas pembangkang, kau nak main sebagai black game, dipanggil permainan jahat. Sumut ni bukan modal dapat undi pun. Atau white ops dengan black ops. Siapa yang jalan operation room untuk perang kerajaan sekarang ni, kelemahan dia paling ketara adalah satu. Adalah kerana dia memiliki kabinet yang kebanyakan menteri tak fix in pegang jawatan. Tak fix in. Menteri itu tak fix in. Menteri itu mewakili kuota daripada kedudukan parti campuran. Tapi menteri itu tak capable pun. Okey. Yang kedua, kerajaan ni lemah. Dia tak dapat menyusun komunikasi yang bagus dengan rakyat. Kerana kerajaan ini tak dapat menyesuaikan dengan peralihan di mana muncul dengan golongan-golongan muda pengundi kritikal. Kerajaan ni lemah kerana dia punya operasi maklumat sangat lemah untuk disampaikan. Kau akan ada dah modal untuk kempen pilihan raya. Bila kau menyerang sumut seolah-olah pilihan raya nanti kerana sumut kerajaan ni menang atau kerana sumut kerajaan ni kalah, tak layak kau jalan war room. Baru jadi macam BBNU tu. War room ni kalau kita nak menang, kita cari asas yang paling rakyat cari. Asas yang paling menjerat rakyat adalah asas ekonomi. Asas yang paling menjerat rakyat adalah kebimbangan sosial. Asas yang paling menjerat rakyat adalah asas mengenai ketakutan terhadap masa depan. Tak ada kena mengena kau datang menyerang benda ni hanya kerana kau marah Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi penaung. Tak ada asas dia. Tetap ada asas je. Dia tak tahu tadi tak ada apa, tetap ada asasnya. Tak tahulah. Kadang-kadang kita cerita ni bukan semua orang cerdik duduk dalam TikTok ni. Sekejap saya kena buka sarung tangan. Dia tak boleh baca skrin, tak boleh baca biasa. Sama-sama. Ada apa tuan-tuan nak tanya tak? Saya tak boleh bagi naik kotak. Tapi tuan-tuan boleh tanya lah kalau sejuk. Sini spring di Mediterranean ni spring. Kalau untuk
Sesi tak ada matahari dan bot ni bergerak laju, lagi sejuk. Air dia kalau jatuh, kata kapten saya, untuk orang yang macam Malaysia dia dah evaluate saya jatuh je 45 minit mati sebab hipotermia walaupun saya pegang pelampung. Kalau saya jatuh malam tak ada orang tolong saya 45 minit, saya akan mati sebab hipotermia, di mana kesejukan melampau akan menjadikan saya mati. Jadi tu kapten saya bagi tahu dekat saya, pegang betul-betul belt, pasang tali pengikat kalau berjalan malam. Sebab kalau orang macam mereka Eropah, dia boleh pergi sampai 2 jam atau 3 jam pun tetap akan mati kerana kesejukan melampau di lautan Mediterranean pada musim sejuk. Saya tunjuk view dia sikit. Ni yang baru masuk ramai lah. Ni view tengah cantik ni, banyak kapal-kapal sumut sedang berjalan, berlega berdekatan. Okay, saya zoom kan sekejap. Saya pun tak tahu lah tangan saya ni boleh lekat ke tak. Okay. Ini jiran-jiran semua berlayar dalam keadaan kondisi 2 ke 3 knot. Tuan-tuan nampak ni di belakang kami. Tu ada 2 kapal. Okey, kemudian tepi tu di follow lagi tu ada lagi 2 kapal. 2 ke 3 kapal. Aku pun tak nampak 4 kapal tu. Okey. Sebelah tu ada lagi 1 lagi kapal. Okey, yang paling banyak sekarang ni yang membentuk fleet adalah di bahagian utara. Itu. Fleet tu ramai. Semua bergerak dalam 3 knot je kerana siang kita jimatkan minyak, kita menggunakan angin. Okey, dan depan tu tuan-tuan tengok jap, semua ada lagi tak? Okey, okey. Saya sedang fokus ke depan tu. Okey, tuan-tuan tengok lagi sebelah sana. Tu. Jadi daripada 36 kapal yang saya rasa banyak depan ni aku, kalau tuan-tuan kira pun mungkin lebih 10 tu. Mana aku cari ni, tak jumpa kapalnya ni. Fleet tu pun dah berapa ramai lah. Okey. Tu sebelah fleet tu lagi. Okey, saya tunjuk fleet dah 2 blok. Okey. Sekarang di lautan antarabangsa Spanyol. Di lautan antarabangsa Mediterranean. 4 hari lagi kami akan sampai di Itali. Di Itali akan ada 20 lagi kapal menyertainya, dan di Itali kami akan cop pasport tanda kami keluar daripada Schengen ataupun tanah Kesatuan Eropah dan akan menuju ke Gaza. Total dijangka kalaulah capai 100 kapal kerana dia ada 3 penganjur. Untuk mengatakan tuan-tuan, dia bukan Global Sumut Flotilla saja. Global Sumut Flotilla ni bersama dengan abang besar dia, The Big Brothers, iaitu Freedom Flotilla Coalition. Tapi Freedom Flotilla Coalition bertolak daripada Perancis. Dia kambung dengan adik bongsu, nama dia Thousand Madeleine. Nak bagi ramai, Freedom Flotilla Coalition FFC, pemilik hak asasi asal dalam memperjuangkan Gaza, mereka abang sulung. Dia bergabung dengan adik bongsu, nama dia Thousand Madeleine. Mereka bergerak daripada Perancis. Manakala Freedom Flotilla Coalition yang dibentuk, manakala Sumut Nusantara, Global Sumut Flotilla yang dibentuk tahun sudah, dia bergerak daripada 4 pelabuhan, daripada pelabuhan Barcelona di Spanyol. Besok kami jumpa dengan 21 hari bulan kami jumpa dengan kawan-kawan daripada 20 lagi kapal daripada pelabuhan Catania, Itali. Ada 2 lagi negara yang saya tak dibenarkan sebut kerana mereka bimbang pelabuhan tu kena sabotaj. Tapi akan ada 2 lagi negara. Berarti dari sini 38 campur Itali 20, 58. Thousand Madeleine dah ada 20 kapal. Jadi antara 90 ke 100 kapal. Berarti tahun ni memang lebih 1000 orang yang akan berlayar. Berarti jumlah kapal tahun lepas hanyalah 42 dengan anak kapal 462 orang ataupun 42 kapal dengan aktivis 462. Tahun ni dijangka 90 ke 100 kapal tapi jumlah aktivis confirm lebih 100. Lebih 1000 orang. Berarti di kalangan masyarakat barat kali ini yang banyak datanglah daripada Amerika Latin. Dulu yang kali ni banyak saya tengok Chilean, Colombian, Venezuelan. Mereka ni banyak datang. Brazilian, sebab Tiago pemimpin dia Brazil. Sebab saya tengok lagu-lagu dia orang canting tahun ni. Dulu kita tak pernah dengar lagu-lagu daripada canting Palestin daripada negara Amerika Latin, tapi kali ni banyak. Jadi pertambahan yang paling besar adalah datangnya aktivis daripada Amerika Latin yang menyokong projek ni untuk berlayar bersama ke Gaza. Ada siapa-siapa jadi admin tak? Siapa-siapa jadi admin tak? Boleh pin tak soalan yang okey? Alamak, saya jadi letih nak kena buka scroll ni. Admin buat apa
Kalau okey, ni soalan ni pada Z. Saya tak boleh fikir apa yang Israel fikir. Apa ni Z, terima kasih awak tanya. Tapi kami tak boleh fikir apa yang Israel fikir. Jadi kita hanya fikir benda dalam kawalan kita aja. Jadi strategi kita memang nak pergi ke Gaza sampai ke pantai Gaza. Strategi kita memang nak demonstrasi dan kemudian resolusi perhimpunan 22 hari bulan April nanti menjadi perhatian. Iaitu 22 bulan April kita berada di air. Global Sumut Flotilla Parlimen EU Parliament Members adakan persidangan di Brussels. Jadi di darat kita buat perhimpunan diplomatik untuk menggerakkan masyarakat awam, mendesak ahli parlimen mereka menandatangani deklarasi buka sempadan Rafah, tanda tangan deklarasi still stop genocide di Gaza, tanda tangan deklarasi Israel kena keluar daripada bumi Gaza. Kita di laut ni buat siri yang ke-40 dalam tempoh 19 tahun, iaitu terus bergerak menuju ke Gaza bersama dengan rakan-rakan kita daripada 64 negara. Dulu 44 negara, sekarang dah dapat 64 negara. Di atas 100 kapal insya-Allah. Untuk terus menekan. Tolong tekan berapa orang satu kapal, dia orang tanya. Tuan-tuan tanya soalan yang relevan lah. Tandas, toilet tu saya tanya tuan-tuan. Tuan-tuan dah masuk pukul 5 lebih. Tuan-tuan dah masuk 10 lebih. Tuan-tuan respect sikit, kita dah bincang pitch yang tinggi. Lepas tu tuan-tuan tanya toilet, tuan-tuan tanya makan apa. Nampak macam penat saya cerita tentang nasib Gaza. Tuan-tuan jadi benda yang tuan-tuan nak tanya adalah benda yang remeh-temeh. Jadi saya akan rasa kecewa. Soalan saya dapat penonton yang kalau saya cerita hal Gaza pun, dia tak akan faham. Tuan Haji berapa orang satu kapal? Untuk sampai ke Gaza, kemungkinan kami tak akan kekal dengan jumlah yang ada 5. Okey, 5 orang tak mungkin. Mungkin ditambah di Itali atau ditambah di pelabuhan yang lain. Sebab kapal ni boleh pergi sampai macam ni. Kapal ni kalau ikut normal dia 4 orang. Tapi mentaliti orang-orang putih ni, dia nak isi sebanyak mungkin. Jadi kemungkinan kalau sampai di Itali, kapal kami 5 ni akan jadi 8. Nanti sampai lagi pelabuhan yang lain, dia akan jadi 10. Sebab dulu saya naik kapal besar ni juga pernah 11 orang. 11 orang. Jadi satu, saya tak boleh jawab apakah Israel akan buat ke atas kami, dan kami pun tak pernah bincang, tuan-tuan. Dalam perbincangan hari-hari atas kapal pun kita cuma duk cerita tentang satu, bagaimana kita nak kendalikan pelayaran ni jadi selamat sampai ke destinasi dia. Setiap orang yang berada dalam kawasan ni, tuan-tuan, saya fikir dalam diri mereka dah ada satu sifat yang kalau dalam Islam kita sebut pasrah, tawakal. Cuma saya tak tahu orang putih ni mereka Kristian, saya tak tahu apa pegangan mereka. Semua dah faham dah. Sama ada kalau kita bernasib baik, Allah beri kalau Allah sayangkan kita, Allah lindung kita, bagi kita. Bagi mereka pula, mereka tahu apa terjadi pun, we believe on the truth. Kami percaya kepada kebenaran. Jadi saya tak boleh nak jawab apa berlaku pada saya pun tak, malah nak fikir. Maksudnya kalau saya nak fikir, saya kena ada di rumah. Saya tak boleh duduk atas kapal ni baru berfikir apa Israel akan buat pada saya. Sebab kita kena fikir tujuan je. Sebab apa yang Israel nak buat di luar kawalan kita. Kalau sekarang baru saya nak fikir jawab dekat tuan-tuan, maksudnya saya kena ada di Kuala Lumpur lagi. Berarti saya fikir kata 40 orang dalam trup ni pun Malaysian. Ada yang muda, ada sepada agama Allah tak bagi dia anak. Ada juga sedih saya cerita kan. Ada datang. Dengan harapan dia kata datang Gaza dapat anak. Tuan-tuan kenapa tak mau datang? Tuan-tuan tanya pula kenapa hantar selebriti. Tuan-tuan kenapa tak datang? Dia ada masalah. Dia adalah kenapa tuan-tuan tak nak datang? Itu masalah dia. Saya tanya kan. Aceh ada tuan-tuan pergi yang dekat. Kita buat misi Aceh dulu, ajak berapa ramai-ramai. Tak ada pula mereka nak datang. Baru tanya macam mana nak daftar. Itu saya jadi pening kepala. Hati saya jadi penat. Jadi ada yang datang. Macam mana saya kali dulu kat tuan-tuan belah sana. Orang ni dia nak beli motosikal baru. Saya kata belilah motosikal baru. Dia kata tak. Jual dulu motosikal
motosikal lama, tengok datang acik gagal. Kalau balik hidup, baru beli motosikal baru. Ini kapal-kapal yang ada ni. Saya tunjuk tuan-tuan yang tengah ni semua berlayar dalam 3 knot, sangat perlahan dan bertolak pada angin. Malam nanti baru kita lajukan pakai enjin. Ni semua dah berada lebih daripada jangka perjalanan. Tinggal kapal ni jadi baru datang daripada belakang kot, ataupun dia ada urusan pergi ke depan kot, dia laju kan. Orang lain semua dalam fleet relax je. Orang lain semua dalam fleet relax je. Jadi saya beritahu dekat tuan-tuan, ada juga yang datang. Kata dia nak beli basikal motosikal baru. Saya kata, ya, kenapa jual motosikal? Dia bukan saya tak ada duit. Saya ada duit. Cuma jual dulu. Kalau umur panjang mau beli motosikal baru. Itulah yang saya boleh update tuan-tuan hari ni. Ada 40 peserta. Saya ni kira paling tua lah. Adik-adik ramai, tapi mereka datang dalam keadaan kita tak boleh siarkan nama mereka kecuali mereka sendiri nak umumkan. Kita ada kapten kapal 3 orang daripada Malaysia. Kita ada kru kapal lebih kurang dalam 20 saya rasa. Kru kapal berlesen ada 20 orang. Dan lagi satu saya beritahu kat tuan-tuan kan. Tuan-tuan selalu sangat sensitif pada perkataan selebriti. Saya pun tak tahu lah. Tuan-tuan jangan marah saya. Kenapa tuan-tuan selalu ada masalah dengan selebriti? Bila tuan-tuan fikir orang yang terkenal, hak dia untuk berbuat baik tu tak ada. Saya pun nak tanya aja. Apakah hak berbuat baik ni ada pada orang biasa aja? Sebab kita akan selalu ada prasangka kalau dia tu terkenal, dia buat baik mesti sebab dia nak dapat nama. Kalau dia tu terkenal, dia buat sesuatu mesti ada niat dia untuk popular. Payahlah tuan-tuan, lama-lama kan. Masalah kita ni sedang fikir tentang orang ni. Masalah kita ni orang biasa ni, dah lah kita orang biasa, dilahirkan apa pun tak ada. Populariti pun tak ada, apa pun tak ada. Lepas tu kita duk petikai pula orang yang ada nama, lepas tu nak buat baik. Jadi kita duk anggap hak berbuat baik ni kepada apa? Kepada orang biasa-biasa. Saya tak pastilah jugalah kalau tuan-tuan ada fikir macam tu. Tapi saya selalu fikirlah, kalau kita nak buat baik, kita buat je lah. Yang kita nak larang dan kita nak petikai orang buat baik, buat apa? Haji daripada Singapura saya rasa tak ada. Sebab sepatutnya ada, tapi kerajaan Singapura tak benar kan. Kalau dia dah kena kalau dia diketahui oleh kerajaan Singapura, pasport dia rosak. Ini pandangan saya lah. Ini pandangan saya. Jadi tak ada daripada Singapura. Macam saya kata saya pergi Aceh lah. Bila saya pergi Aceh kan, orang Aceh ni susah tengah ni. Dia boleh marah saya pula. Berapa pergi tolong, Prabowo kata tak payah bantu orang Aceh. Kita pergi Aceh, makanan sampai pun salah. Lepas tu kita pula pergi Aceh bulan puasa. Kenapa pergi pula? Saya pun tak faham cara orang Malaysia fikir. Tapi kan, apakah penambahbaikan sumut kali ini? Kali ini penambahbaikan sumut sebab awak spam. Penambah kebaikan sumut kali ini 22 bulan di Brussels ada GSF European Members Parliament Conference. Iaitu ada satu conference, kita berada di darat. GSF yang dipimpin oleh pemikir yang sangat masyhur tu, nama dia Saif. Dia menganjurkan conference di darat, di mana conference di darat ini akan dihadiri oleh ahli majlis Parlimen Eropah, akan dihadiri oleh ahli-ahli politik terkenal, akan dihadiri oleh para akademik, akan dihadiri para pakar undang-undang, akan dihadiri oleh pejuang hak asasi. Saya dengar wakil Malaysia pun datang. Dewan Rakyat bersetuju menghantar wakil parlimen daripada kerajaan dan pembangkang untuk hadir. Supaya di darat ni akan ada satu resolusi dikeluarkan untuk balik mendesak semua ahli parlimen yang dah bersetuju bahawa resolusi untuk membuka pintu Rafah dilaksanakan, resolusi untuk meminta Israel keluar daripada tanah Gaza dilaksanakan, dan resolusi untuk menghalang rang undang-undang menggantung rakyat Palestin yang ditangkap penjaga atas tuduhan pengganas ditarik balik. Jadi itu penambahbaikan kali ini, di mana selain daripada pergerakan di laut yang bersifat merentas garis sekatan, di darat perbincangan intelektual untuk menghasilkan satu resolusi sedang diatur. 22 April perbincangan itu dibuat di Brussels, kerana Brussels adalah kota pentadbiran dan juga kota politik bagi masyarakat Eropah. Is Am okay here? Cameron? It's okay, I'm still here. Okay. Sebab partner saya sedang tarik layar, buka balik layar butterfly ni, layar rama-rama ni.
Ni layar rama-rama, buka balik layar rama-rama, menjadikan angin yang datang daripada bahagian, oh, saya patut tunjuk lain, patut tuan-tuan tak nampak. Ni layar rama-rama ni, di mana layar butterfly ni dia menghala ke sebelah sana, yang satu lagi dia akan menghala ke sebelah sini. Menjadikan seperti kepak rama-rama, lepas tu angin datang daripada belakang, dia akan tolak kapal ni ke depan. Hidung saya dah pecah dah. Saya rasa kena panas saya sebab saya bawa bot. Dulu tak reti bawa. Sekarang dah reti bawa kan. Dia bawa bot layar dia lain. Dia tak adalah apa rumit. Setakat ni 5. Kemungkinan kapal ni jadi 8 atau 9 lah. 10 tak mungkin kot. Sebab bila dah sampai dekat dengan Gaza, boleh buat tambahan orang. Sebab jarak dia tak jauh. Ini daripada Sepanyol dia jalan dulu 5. Kemudian bila sampai Itali mungkin tambah lagi 2. Jadi 7. Kemudian akan sampai lagi 2 pelabuhan yang akan disertai oleh aktivis negara tersebut. Mungkin ambil lagi 2. 9 orang okey lah. Pasal kalau dah ambil lagi dekat dengan Gaza, pelayaran 4 hari je. Jadi kapal padat pun tak ada isu tentang tak selesa, isu tentang tak ada apa. Ini perjalanan ke Gaza berapa hari? Okey, daripada Spain pergi ke Itali 7 hari. Ini hari yang ketiga, berarti ada 4 hari lagi. 21 hari bulan kami akan sampai di Itali. Nama tempat tu Catania, tempat saya belayar tahun lepas untuk sumur 1. Daripada Itali kita akan pergi ke Gaza 14 hari pelayaran. Jadi 7 campur 14 21. Hari berlabuh di Itali 2 hari. Jadi 23 hari. Lepas tu hari nak pergi berlabuh di pelabuhan yang kita nak ambil pelayar tambahan tu akan masa 2 hari. Jadi 25 hari. Jadi 25 hari saya ambil kira kata 4 ataupun 5 hari bulan Mei baru selesai perjalanan ni. 4 dengan 5 Mei dah selesai perjalanan ni. That she does whatever I want. So don't think it. I will let them know. Ya, saya ada nampak ni. Misi bantuan tentera Israel kan tu tak? Kita jumpa orang-orang Islam macam ni sakit kepala. Dia masuk tanpa ada apa-apa tu, dia kata misi bantuan tentera Israel ke? Tanyalah tentang Masjid Al-Aqsa, tanyalah tentang Baitul Maqdis. Kalau hati rasa sakit dengan soalan yang buruk pun, tanyalah soalan yang baik sikit. Ini masuk terus tanya bantu tentera Israel. Apalah. Ya, sambung tadilah yang tanya Zuriat tu, dia harap bila dia datang ke Gaza, kan doa orang musafir. Dia haraplah dia diberikan anak. Dia dah 8 tahun kahwin tak ada anak. Jadi bermusafir ke Gaza ni kan doa orang, 6 tempat orang berdoa, orang yang mabur ni adalah orang yang bermusafir. Jadi dia musafir satu, lepas tu dia dapat fisabilillah kerana Allah. Maka dia pergi dalam setiap solat dia akan berdoa lah. Jadi perjalanan ni supaya dia doa dia dapat anak, balik nanti mana tahu hasil perjalanan dia dapat juga. Kadang-kadang orang yang putus harapan tentang nak dapat anak ni, dia akan balik sepenuhnya pada Tuhan. Dia dah pergi dah cara sains, dia dah cuba semua cara. Maka dia nak cari cara yang Allah reda. Umrah dia dah pergi, apa semua dah pergi. Dia dengar mungkin yang ni ikut jalan dia cubalah. Jadi cerita-cerita macam tu menyentuhlah perasaan saya, sebab saya ni tak pernah lah dengar generasi sekarang mempunyai tahap keyakinan yang sangat tinggi hingga mereka percayalah usaha-usaha yang mereka nak Allah pandang doa mereka tu, mereka pilih sampai ke Gaza. Itu je cerita dia. Jadi saya terkejut sebab taman-taman saya nanti PLO dan Hamas dah tak bergaduh. Sebab tu dia ada kerajaan perpaduan. Saya dah cerita panjang tadi, siapa yang masuk awal tadi kan, dah dengar saya cerita tentang Bai'ah Mekah 2007. Dah dengar dah saya cerita tentang PLO dan juga Hamas berbai'ah di Mekah. Maka tuan-tuan tak perlu tanyalah, mungkin masuk lambat lah tu. Siapa masuk awal tadi kan panjang saya cerita. 2007 Raja Muhammad bin Abdul Aziz memanggil pemimpin Hamas dan pemimpin PLO untuk berbai'ah di depan Mekah. Bila berbai'ah depan Mekah ni salah satu di depan Kaabah. Jadi janji dia adalah kalau macam mana pun krisis, mereka boleh krisis dalam politik tapi tak boleh berbunuh-bunuh kerana kedua-dua pihak memiliki senjata. Jadi sejak 2007 sampai sekarang tak pernah berlaku pertempuran di antara PLO dan juga Hamas kerana ada perjanjian di depan Kaabah pada 2006 yang dianjurkan oleh almarhum Sultan Muhammad bin Abdul Aziz. Ada apa-apa lagi tak tuan-tuan nak tanya? Hidung saya jadi sakit lah sekarang. Baru terasa hari ni sebab kena panas lama. Saya kena cari lotion kat kawan-kawan saya. Saya pecah ni hidung ni sekejap lagi.
Sekejap saya akan masuk ke dalam sekejap. Makin panas makin teruk jadi hidung saya. Sekejap Kita masuk dalam bot lah. Rasa sakit betul. Dekat kawasan ni saya kena cakap perlahan sikit sebab kapten saya tengah tidur. Dia akan memandu bot malam. Saya pun bertugas je kat malam ni. Tapi saya tak kena shift dengan kapten saya kot. Saya kena shift dengan assistant kapten. Baru saya tahu hidung saya terbakar teruk sebab saya shift, saya bawa bot pagi tadi. Matahari tengah terik. Okey. Ada apa-apa lagi tuan-tuan nak tanya tak? Yeah. Ya, ni Palestine Cola. Palestine Cola. Ya, saya minum sekejap. Minggu dulu pun balik hitam. Saya pun tak tahu saya bawa lotion ke tidak. Dalam ni tak adalah panas sangat. Dia suhu tak panas tapi dia jadi pecah hidung ni sebab apa? Udara lembap, matahari panas. Jadi kulit kita ni panas sejuk dia pecah. Sekejap lagi saya tanya dengan siapa-siapa ada lotion. Saya tak bawa rasanya. Sebab dulu saya datang musim panas tak ada jadi macam ni. Dia hitamnya. Kami dah sampai di 100 batu nautika lagi nak sampai ke Sicily, Itali. Berarti 4 hari lagi sampai Itali, 14 hari lagi sampai ke Gaza. 3.0 ni saya tak pasti sebab saya fikir kata lepas ni yang Malaysia akan anjurkan adalah We Rise Asia melalui kombo darat. Itu tuan-tuan boleh tengok dekat tapak dekat platform Cinta Gaza Malaysia ataupun dekat platform Sumut Nusantara kan. Tuan-tuan boleh nampak dekat satu lagi konvoi darat menuju ke Rafah. Bulan Jun kot akan dibuat konvoi darat. Saya fikir mungkin mereka tangguh selepas raya haji ke apa, tak pasti sebab kita balik ni pun dah bulan Mei dah. Ilham tak ikut tahun ni, dia ada di office ni, dia sedang jadi admin ni, tengah live ni dia tengah jadi admin. Sampai tu siapa nak tuan-tuan boleh stay dan bual. Cuma alamak, siapa ubah saya punya file semua. Okey, dia orang ubah tadi, dia orang kemaskan sebab tengok tu. Kami atur kan. Terung kami duduk kat sini. Terung. Yang bestnya tengah mesyuarat je tak ada seorang pun nak masak. Semua pakat malas. Kapten buat jadual semua orang alahai. Orang tua-tua nak masak apa belakang tu bag. Bilik semua padat. Bilik-bilik kecil kan tak muat nak letak semua. Okey, bagi tuan-tuan yang nak buku, siapa yang belum follow Ziyad Racing, follow lah. Siapa yang belum follow bagi tuan-tuan yang nak buku-buku yang saya bawa, saya tak bawa buku dia, saya bawa cover buku je. Kerana saya peniaga buku sepenuh masa, dah 6 tahun dah lepas saya pension sebagai Senior Vice President TV Aliza. Saya buat perniagaan buku. Okey, kalau tuan-tuan nak buku baru yang bukan buku baru, Saladin rupanya boleh habis. Saladin datang je Batu Maqdis punya cerita, Saladin dah habis dah. Saya dah tak larat dah. Saya nak bagi kat tuan-tuan combo 2 buku ni je. Kalau tuan-tuan nak buku pasar ke pasar, tuan-tuan jangan kalut. Tuan-tuan pergi dulu tengok dekat page yang review buku. Page review buku yang terkenal di Malaysia, nama dia Goodreads. G-O-O-D-R-E-A-D-S, Goodreads. Tuan-tuan type pasar ke pasar Goodreads. Buku saya ni ada 20 buah yang saya dah tulis. Cuma pesta buku nanti baru lancarkan anekdot buku yang ke-21 buku saya ni. Buku saya yang ke-19. Kalau tuan-tuan nak pasar ke pasar, datang dengan edisi Sumut. Saya print 3,000 je. Dan ingat buku ni dah satu-satu buku ZRA yang tuan-tuan tak boleh beli dekat platform lain, melalui live saya je. Sebab berbanding dengan buku anekdot kembara, berbanding dengan buku anekdot kenangan apa semua, tuan-tuan boleh dapat. Tuan-tuan boleh dapat di online je. Macam ni kan.
Anekdot kemarin semua tuan-tuan boleh dapat dekat online. Cuma pasar ke pasar je saya jadikan signature, hanya mereka yang follow live ZRA dia boleh beli. Okey, kalau tuan-tuan nak, tuan-tuan log RM RM35. Buku ni harga dia 40. Tapi Ilham kata daripada hari pertama dia dah tawarkan RM 35. Kalau tuan-tuan nak log buku ni, ini buku apa? Dalam ni ada 80 rencana saya mengenai kesan miskin bandar di Malaysia. Kesan kanak-kanak yang membesar di Malaysia, terutama di kalangan PPR yang memenuhi kekurangan makanan. Itu zon ekonomi yang saya tulis. Yang kedua, tulisan saya mengenai kisah anak-anak jalanan yang terpaksa mencari makan untuk menyara keluarga di jalanan. Kerana saya jaga projek jalanan daripada 2012 sampailah sekarang, ZRA Stream adalah penyumbang kepada projek menyediakan makan kepada gelandangan di Kuala Lumpur, iaitu bersama Rumah Kebajikan Arikhab. Kami sediakan 150 pak makanan sehari, Isnin sampai Jumaat untuk gelandangan di Kuala Lumpur, dan kami juga menguruskan jenazah orang Islam yang tidak dituntut dengan kerjasama van jenazah Sentuhan Kasih. Jadi kalau tuan-tuan nak, kalau buku combo ni saya tak tahu berapa Ilham letak. Tuan-tuan boleh dapat anekdot kemara, anekdot jalanan dan anekdot kenangan. Anekdot jalanan ni dah capai hampir 80,000 jualan. Anekdot kembara dah capai 60 lebih ribu jualan. Manakala anekdot kenangan ni yang baru saya lancarkan tahun lepas dah capai 35,000. Ini set, 2 buku dalam satu set. 4 ni tak pasti Ilham jual berapa. Kalau tuan-tuan nak, saya banja tuan-tuan dalam perjalanan ni RM140. Ilham tukar harga jap-jam 140. Tapi saya utamakan tuan-tuan ni tengah bulan, tuan-tuan takkan mungkin ambil combo buku banyak. Saya utamakan buku ni je. Siapa nak collect, 12,000 yang keluar dulu adalah edisi kulit kuning biasa. Yang ni adalah edisi saya bawa keluar sebenarnya saya belayar sumut. Jadi kalau tuan-tuan nak, lolok je lah ilmu edisi sumut ni. Yang ni juga ada filem-filem yang mempengaruhi saya. Saya tonton daripada zaman remaja, barulah saya sedar bila saya dewasa. Filem-filem daripada Oliver Stone, filem-filem daripada Francis Ford Coppola, filem-filem daripada Martin Scorsese, banyak mempengaruhi cara saya berfikir, hinggalah saya pun rasalah kenapa saya sangat prihatin pada hal-hal yang bersifat tentang orang marginal atau orang-orang yang terpencil ni, adalah kerana saya dipengaruhi oleh filem-filem tersebut. Dalam filem ni, dalam buku ni juga saya tulis mengenai buku-buku yang mempengaruhi saya, lagu-lagu dan muzik yang mempengaruhi saya. Saya sangat dipengaruhi oleh Bob Dylan, saya sangat dipengaruhi oleh Pink Floyd, saya sangat dipengaruhi oleh Iwan Fals atau Iwan Fals di Indonesia. Saya tulis juga tentang kawan-kawan yang banyak mempengaruhi saya selama kami sampai merantau di Kuala Lumpur. Kisah persahabatan saya dengan Lolok, kisah persahabatan saya dengan Arwah Pian Habib. Waktu saya tulis buku ni, Abang Pian masih lagi hidup, dia kembali ke Kamatullah tahun lepas. Kisah persahabatan saya dengan Sabri Yunus, bagaimana saya belajar dan berguru banyak perkara dengan guru. Saya pergi Universiti USM belajar sastra, tapi lecturer saya Syahnun Ahmad ni tak mengajar saya sastra. Dia mengajar saya banyak tentang menghormati isteri. Bila saya kahwin, saya sentiasa ingat pesan dia. Ini kisah bagaimana Syahnun yang mengajar saya sastra, tetapi akhirnya yang saya ingat tentang dia adalah banyak teguran-teguran dia apabila kita menjadi lelaki. Benda yang paling sempurna apabila kamu berjaya melaksanakan tugas sebagai suami. Juga persahabatan saya dengan Nasir Jani dan segala ni lah. Dan termasuk 10 kisah saya dengan Selamat Nasrin. Kenapa saya rapat dengan Selamat Nasrin sampai sekarang 38 tahun kami berkawan, saya tak pernah anggap dia OKU. Saya anggap Selamat Nasrin lah kawan baik saya. Kalau tuan-tuan nak buku ni, log RM35. Kalau nak ambil combo dengan anekdot kembara, saya sedang diskaun. Anekdot kembara ni 49, kami jual 40. Tapi kalau combo tuan-tuan ambil jadi 270 Yang ni 35, yang ni pun saya diskaun 35. Kalau combo 270. Kenapa saya penat ni? Saya rasa cerita tentang Ameng dalam buku Pasar ke Pasar Ameng dalam Pasar ke Pasar ya, Ameng dalam Pasar ke Pasar ke Ameng dalam buku apa saya pun tak tahu, banyak buku saya. Terima kasih. Anekdot kembara ni adalah pada tahun 2004, saya memulakan kerjaya saya sebagai wartawan yang menjelajah dunia untuk menghasilkan dokumentari. Jadi 2004 bermula dengan saya pergi ke Tsunami Aceh. Kemudian 2004, saya pergi buat laporan mendedahkan pembunuhan orang-orang Islam di Takbai adalah pembunuhan sistematis dalam tragedi Takbai. Di 2004 saya pergi dan saya menghasilkan dokumentari tragedi Takbai. Saya terbitkan untuk edisi siasat dan dia memenangi anugerah dokumentari terbaik anugerah skrin. Tuan-tuan pergi dekat Zainal Rashid Ahmad Wikipedia saya Zainal Rashid Ahmad, tapi bukan saya buat. Yang buat adalah saudara Karim, saudara Ali bin Karim. Dia pelajar di Universiti Malaya sekarang dalam bidang undang-undang. Dia buat saya punya Wikipedia tu waktu umur dia 15 tahun.
Dia tulis wiki lah. Tuan-tuan akan tengok anugerah-anugerah yang saya terima. Termasuk anugerah saya dalam sastra 46 buah. Dan anak-anak tuan-tuan yang belajar SPM sekarang, nak ambil SPM masih belajar teks saya, iaitu Cinta Amat Mutawakil. Cinta Amat Mutawakil. Pelajar-pelajar SPM daripada tahun 2016 sampai sekarang. Mereka terpaksa mereka kena belajar teks saya untuk Cinta Amat Mutawakil, untuk Komsas ataupun teks wajib bagi SPM. Jadi kalau tuan-tuan nak buku anekdot kembara ni, dia cerita tentang selama saya jadi wartawan, saya dah pergi ke Aceh, saya dah kena tangkap di selatan Thailand dan saya berjaya mendedahkan. 20 tahun kemudian memang Thailand akui dia bunuh orang Islam di selatan Thailand adalah pembunuhan terancang. Kemudian anekdot kembara ni juga cerita tentang perjalanan saya pergi ke Israel. Kali pertama 2005 saya pergi ke Israel. Kemudian perjalanan saya ke Palestin 2005 saya sampai di tebing barat. 2005 juga saya melawat kematian kanak-kanak dan juga tragedi kebuluran yang teruk di Ethiopia dan Somaliland. 2005 juga saya sampai ke Afghanistan. Kemudian 2006 pengoboman besar-besaran yang dipanggil sebagai Dahiyah Kapet, Israel serang Lubnan. Saya berada di sana dengan Wan Kamarudin dan Dang Surya untuk menghasilkan dokumentari. Kemudian 2006 juga saya pergi ke Aceh. 2006 juga saya pergi ke Afghanistan. 2008 ke Kosovo, sampailah perang di Gaza. 2023 saya dan anak perempuan saya, dia jadi kameraman. Kami pergi ke selatan Lubnan untuk melancarkan bantuan kepada Hezbollah, melancarkan bantuan kepada Hamas dan melancarkan bantuan pada PLO. Kalau tuan-tuan nak, tuan-tuan boleh log anekdot kembara, dan tuan-tuan boleh log juga buku pasar ke pasar. Jadi yang ni lebih kepada travelog saya sebagai wartawan. Ditulis dalam separa esei. Yang ni esei. Yang ni adalah esei, bacaan-bacaan akademik dan tulisan-tulisan saya secara detail lah esei. Yang ni anekdot, catatan-catatan ringkas, mudah difaham, senang dibaca. Jadi kalau tuan-tuan nak, tuan-tuan log je. Either kalau ambil combo saya bagilah diskaun. Ni 49 saya dah diskaun RM40. Yang ni 40 saya diskaun jadi 35. Campur dua ni 75, tapi buat combo jadi RM70. Tuan-tuan boleh ambil je. Ada apa tak buku tuan-tuan nak tanya? Saya rasa makin hari makin letih. Tak tahulah besok saya boleh live ke tidak. Atau saya tumpu pelayaran ni hanya sampai ke Itali. Lepas tu di Itali baru saya live balik. Dapat rasa tuan-tuan. Ni nak kena tidur sekejap lagi, saya dah kena jaga bot pula. PKP dapat RM24. Weh, murahnya. Di sana pun ada, di mana-mana platform pun ada. Sebab ZRA stream ada juga dekat Oren. Faktor usia sama. Faktor usia sama. Lepas tu saya rasa dulu ada anak saya Ilham, dia atur semua. Ini lepas live ni saya nak kena charge bateri. Lepas charge bateri saya kena susul semua benda ni kan. Sekarang saya seorang. Saya mula terasa lah patah kaki bersendirian. Dulu ada anak perempuan saya, dia ikut saya, dia jaga saya Ilham. Dia jadi cameraman, dia atur semua video, dia hantar semua video kan. Lepas tu bila belayar kali ni rasa macam serik sikit lah, bersendirian. Tapi tak habis kan. Cuma saya rasa mungkin saya nak kena kurangkan live. Tapi kalau saya kurangkan live, tak guna saya belayar. Sebab tujuan saya datang ni adalah belayar untuk live dengan tuan-tuan. Itu yang saya kata, di luar mati mak, ditelan mati anak. Kalau saya tak belayar pula, buat apa saya datang? Tujuan saya datang ni adalah hari-hari kena live dengan tuan-tuan untuk meningkatkan kesedaran tuan-tuan mengenai misi Gaza. Ilham jadi admin sekarang, dia di KL jadi admin. Okey, kalau tuan-tuan dah lock buku semua, saya ucapkan ribuan terima kasih. Kalau tuan-tuan nak beli, belilah je daripada showcase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi esok. Kalau pukul yang malam ni, pukul 3 tetaplah 9 malam di Malaysia. Yang siang tu saya kena curi masa bila free. Kadang-kadang saya live, tuan-tuan tak ada ready. Jadi saya curi-curi waktu je, bergantung pada bila saya free. Tapi kapten saya dah bagi saya free setiap pukul 3 petang waktu di Mediterranean, 9 malam di Malaysia. Jadi 3 petang saya dapat waktu tetap. Yang pagi kapten kata saya kena pandai-pandai lah cari ruang. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi besok.